Alhamdulillah. Oh, kasar. Jap. Relax bang. Sekejap bang. Mana sauk? Yeah. Alright, assalamualaikum geng. Berjumpa lagi dekat channel aku, Nas Ami Fishing. So trip kali ni aku nak share kat korang trip ke Kelong Kelong Paradise Sabak Berenang. So ni antara player-player angler yang daripada Jengka dan beberapa lagi player daripada Port Klang dan Negeri Sembilan daripada Kuala Pilah. So seramai 24 orang ni kita orang akan ke Kelong Paradise pada tarikh 28 dan 29 Jun. Okay, untuk trip kali ni kita orang nak prepare udang hidup, kurita dan udang kopi, udang pasar. So perjalanan daripada JT ni daripada JT Bagan Nakhoda Omar selama 20 minit pergi daripada JT ke Kelong Paradise tu selama 20 minit. Ada tadi gitu. Untuk player kita, Abang Kamaruzaman sama anaknya Afwan. Okay geng, kita first cast of the day. Bismillah. Strike guys. Udang kopi. Ada tu dalam tong hitam. Tong merah. Glamour pun glamour lah guys. Tak rumpau. Loh, bang. Sikit lah, nak ambil ais sikit lah. Apa dia? Udang kopek? Tak nak hidup kan? Nak hidup kan? Tak payahlah. Ketam. Kencing dulu adik. Apa ni? Tengok. Tunjuk sikit. Mantap. Umpan apa bang? Tukar?
udang putih. Oh, udang putih pasar tu. Ni jala. Oh, Jala simpan malam ni. nice. Udang malam. Mana pun tak ni. Oh, di sini lah memang lah. Turun. Kejap kejap oh. Oh. Dapat tak? Mantap. Dah ada. Okay. Mantap. Aceh baru tu dapat. Kita ada Johan menunggu daripada Zimbabwe. Ya. Ada. Dan kita punya pilot kita Palat darat tengah mencandat sotong di pantai barat Sabak Benang. The King of Tiger. Target apa ni? Target ikan apa? Naik Apa yang naik ah? kisi-kisi apa? Cupok ke? Sedap cupok. Oh, cukup ah. Merah tanda. Tak tahu yang dia tu. Okey. Oh, nampak. Kecumba ke? Set bangsawan bang. Bangsawan. Dah. Ni Jitek. Jitek Shopee. Jitek ni Cela. Di Cela ah. Ya, Mampu milik ah. yang membilik. Oh, nampak ah, kopi ori eh. Jitek ni Cela. Bukan Stella, ni Cela. Oh, Amah dapat ketam. Dapat bukan ketam. Untuk air. Okey. Baru borak tengok ni. Dapat juga dia menggembat ya. Pancing kecil je. Dom 5 poin 5.0. Oh, 5 tempat. Cik papan. Tu dia. Jaki. Nah dulu. Wah, ni tuan. Okey, tuan tu. Wah. Okey, Cun. Jaki kita. Ha. 5 kilo. Besok TikTok. Okay, jam hari jam menunjukkan 7.36 waktu malam maghrib ni. So ni pemandangan waktu maghrib. Masa lurus truk depan dia. Acai dapat ikan apa itu? Senar kuning. Buat umpan. Pakai apa tu? Polo. Yo. Kasih buat umpan. Right. Berapa? Alhamdulillah dapat juga sisik. Lampam tu. Lampam. Talpiah. Yeah. Dia pun Tak ada tekan record.
Ikut je guys. Selamat menjaring. Mainan dia betul lah. Macam tu ni. Rambut tu. 3 orang kan? Ha? Rambut tu. Kalau kecil je. Pancing-pancing pun ada kan? Oh, berani betul. Tiga orang. Ha? Tiga. Masih lagi ke tengah ni. Bukan lagi ke balik. Lagi ke tengah. Mainan dia. Tak pakai life jacket. Alhamdulillah. Oh, kasar. Jap. Relax bang. Sekejap bang. Mana sauk? Sauk dah. Yeah. Hai bang. Last minute tu. Kasih gambar bang. Pegang ikan. Ini kan apa? Ini ikan GT. Oh. Pegang ikan. Pegang ikut. Halo? Ikan ke? Oh. Memang lari. Mantap. Tengok sini. Saya aku pakai kain lah. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni pagi Ahad 29 Jun. So sekarang dah pukul 4 pagi. So kita orang dah nak standby. Pukul 9 pun akan sampai untuk balik. So hasil kita tengok hasil member yang lain. So ni antara hasil yang diorang dapat. Safari kumpul banyak. Cukup berapa ekor. Yang ni pun banyak dia. Bebang hilang. Dan abang Kamal Zaman dia main Apollo. Bahar. Apa hasil semalam? Hasil kumpau. Akan kumpau. Ya. Fikirnya rasa Boleh lah. Ambil sikit. Okey lah. ini je lah. Dulu. So, kita ada rezeki kita repeat lagi. Malah ribut. Apa tu? Abang ipar tu? Anak dah lah. Tak balik dah. Syukur dia tinggal. Buat pakai lah, habis kan? Tak lah lakon lah.
Apa-apa kita jumpa dekat next spot. Ada rezeki lagi dekat next video. Bagi korang yang baru jumpa channel aku, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Alright, jumpa lagi next video. Bye. Azim. Tu apa? Gantung. Kopi punya tu. Okey, pakai. Tu. Penting. Pening dulu. Oh, kita jangan ikut juga. Gero berenang, Gero. Aku kontak.